Adakah boleh guna? Yes, boleh guna. Tapi ada teknik dan cara dia. Ulanzi SK21. Korang kena dapatkan yang ni orang panggil apa lah? Gadget yang macam ni. Supaya dia ada bulat macam ni kan. Dekat SK21 ni, dia bulat. So, dia kena bulat jugalah. Kalau boleh. Kan? Oh, pocut. Korang boleh set up lah ikut kesesuaian korang macam mana. Oh, pocut. Dia boleh guna ke dua-dua belah ni. So, depends on korang nak pakai macam mana. Pocket 3 ataupun Pocket 4 dengan Ulanzi SK21 ni. Kalau korang belum ada lagi Ulanzi SK21 ni, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning. You dengan you dapat, kita jumpa lagi dalam next video. Aku harap dalam setiap video yang aku share dengan korang dapat manfaat. Ace Vlog In.